Malam ni kita ada buat lagi satu segmen yang terbaru untuk minggu ni. Untuk mulakan kita punya hari, kita akan tentukan kumpulan. Kita akan bentuk dua kumpulan. Kumpulan satu dan kumpulan dua. Okay. Korang kena buat apa? Lat tali lat. Okey, lat tali lat. Boleh. Okey. Lat tali tamplum. Hitam nak atas. Ni putih. Malukan lagi. Hitam putih. Tukar position. Dah dapat grup masing-masing tukar. Dah siap? Saya nak korang cipta nama kumpulan dulu boleh? Boleh. Nama kumpulan dan sorakan. Korang dah siap? Dah. Okey, kita mulakan dengan tim A. Korang punya sorakan dan nama kumpulan. Okay. We are team Ugly. Okey, tim B. We are team Fight. Satu, dua, tiga. Fire baby. Okey. Untuk sesi pengenalan diri dah selesai. Game pertama kita akan teka bendera. Sempena sukan C, kita akan teka bendera Asia sahaja. Asia. Kita akan teka bendera dalam Asia sahaja sempena sukan C. Nak tanya boleh? Boleh? Kalau dia ikut pen ke? Ke tak random? Aku tak buka lagi. Satu, dua. Fire. Siapa dulu? Susah tu. Okey. Alo. Alo lah. Laos. Betul. Jangan tepuk. Tepuk pula. Okey. 1-0. Okey. 1-2. Fire. Yang keluar dewan. Kalau kita ya tim lah pun. Tengoklah video. Tengok video. Awesome je lah. Awesome lah. Tengok video. Tak video apa? Yang macam dengan bangga. Okey. Bangunlah. Sempatlah. Malaysia. Wajah Pondai I am from Malaysia. Okey, betul. Tim B 2, tim 1-0. Tangan bawah semua. Kita ubah peraturan. Angkat tangan memang sakit hati. Kita ambil siapa dapat casing dulu dia jawab. Boleh. Okey, round 3. 1, 2. Tak pusing lagi. Dia dah ambil. Apa ni? Sekarang ni kita memang tengah perbalahan. Banyak rules yang kita buat tapi peserta welcome back. Kita kena buat peraturan baru sebab kita punya peraturan pemain ingkar. Kita buat rule baru, kita dah tak rebut casing. Now kita main ikut aturan je. Team B, Anis tak dapat jawab. Soalan tu akan dipas ke team A.
Kita nak mula daripada mana? Tim A ke tim B? Kosong. Osom. Okey, Osom. Wakil Osom. Kosong. Tak semula tadi kata semula macam ni. Okey, semula. Yang ni yang betul-betul. Jangan kau bengkau Okey, ni semula. Satu. Buat mana tadi? Buat kertas. 2, 3. Okey, tim A menang. So kita akan mula. Sorry. Tim B menang. So kita akan mula daripada Along ke Anis? Along. 3 saat. Okey, 1, 2. Cina. Buat 6. Tu bukan Cina. Buat 6. Satu, dua, tiga. Vietnam. Thailand. Tek, habis. Along. Brunei. So nice. Singapore. Tek, habis. Anis? Anis apa ni? 2, 3. Tek, habis. Timor Leste. Filipin. Betul. Malam. Ana tahu. Malah. Bhutan. Apa nama? Habis. Sebutan. Zakia. Timor Leste. Salah. Anis. Anis. Tak tahu. Habis. Asa. Tek. Malah. Turki. Salah. Turki Asia. Mira. Jangan sama. Tak. Sama. Salah. Along. Lagos ke? Salah. Baki. Myanmar. Salah. Habis. Apa? Lebanon. Yeay. Next game. Okay, 1, 2. Perlis. Kazakhstan. Wow. Indonesia. Pandanya malam. Wow. Welcome back. Kita ubah lagi peraturan. Kali keempat dah memang gaduh terus. Peraturan baru kita akan buat yang tak dapat jawab pas yang ke belakang sampai dapat jawapan. Kita dah tukar game. Kita akan tukar game. Game teka nama buah-buahan tapi dalam bahasa Inggeris. Aku tahu apple je. 1, 2. Ya Allah. Pas. Pas. Kurma. Date. Bahasa Inggeris. Along, betul. Wih, Kak Zuhaira. Hebat ah. Pineapple. Asa. Pomegranate. Makisa. Bahasa Inggeris. Passion fruit. Apa? Passion fruit. Bukan passion. Passion. Boleh dah tu. Boleh pelet sikit. Kalah. Okey, betul. Kapuah tu. Kali honeydew. Romelon tu. Salah. Bukan. Pass. Honey melon. Along. Kan telur. Yes, Along betul. Alah, apa tu nama dia? Nangka ke cempedak tu? Nangka. Jackfruit. Nampak je ni sebab aku beritahu. Jackfruit ke? Betul. Bukannya Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. macam tu Inggeris bagus. No. No. Pass. Mango sini. Betul. Balkis. Banana. Grape. Pass. Avocado. Ya.
Papaya. Dragon fruit. Coconut. Baru sudah fruit. Betul. Apa ni? Sayur. Ni sayur. Carrot. Broccoli. Yes. Diam. Aku tahu. Sabar. Dia tadi. Pagi tadi. Eggplant. Yes. Sa. Lettuce. Cucumber. Oh. Game last. Yang ni kita akan main game teka nama ibu negara dalam Asia. Siapa paling cerdik duduk depan? Malam. Malah. Aku tak tahu. Aku memang tak pandai tapi dia aku Aku tak pandai juga. Nama ibu negara dalam Asia. Mal. Ya. Okey, Mal. Okey, untuk Mal. Ibu negara bagi Vietnam. Hanoi. Betul. Ibu negara bagi Thailand. bengkok. Betul. Untuk Kak Bai, ibu negara untuk Singapura. Singapura. Betul. Anis, jangan muka blur Anis. Ibu negara untuk Myanmar. Pas. Myanmar. Malah tahu? Semua tak tahu? Siapa je tahu dong. Asia kot. Ibu negara untuk negara Cambodia. Phnom Penh. Yes, betul. Okay, last. Asa, ibu negara untuk Indonesia. Yes. Okay, korang. Dalam Asia, kurang pengetahuan. Kita akan bagi dalam Malaysia je lah. Hanis, simpan telefon. Hani ke Mal? Hani. Hani. Okey, Hani. Ibu negeri bagi Pulau Pinang. Pas. Georgetown. Pandai. Okey, Asa. Ibu negeri untuk Melaka. Pas. Salah. Itu dah betul. Betul. Air keruh. Salah. Tak ada, pas lah. Pas. Amarah. River Cruise. Ibu negeri untuk Melaka ialah Bandaraya Melaka. Kembali kepada Hani. Ibu negeri untuk Sabah. Kota Kinabalu. Betul. Laura, Selangor. Setiawasa. Salah. Pas. Pas. Shalom. Betul. Aku dengar. Okey. Perlis. Pas. Loh. Indah Kayangan. Itu bukan nama. Itu dah tulisan. Saya tadi yang tahu je. Arau. Arau. Tangan. Arau keluar arau. Arab keluar. Kanga, betul. Okey, Mal. Untuk Sarawak. Nak cepat je. Kushing. Hebat.
Hani, ibu negeri untuk Johor. Johor baru. Betul. Ini Fuzia bonus. Kita ada 3 wilayah. Sebutkan ketiga-tiga itu. Kalau wilayah Labuan, wilayah Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan, Putrajaya. Betul. Okey. Yang ni kalau korang tak tahu, korang pelik. Okey. Faham? Darul Makmur.